Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah untuk program Ziarah Mahabbah pada kali ini yang telah diadakan di Kampung La, Hulu Besut, Besut. Dan Alhamdulillah kami, Museum Malaysia pada hari ini telah berjaya menyantuni dan membantu seramai 10 keluarga di Kampung La, Hulu Besut, Besut pada kali ini. Saya pengerusi DPKK Kampung La. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada wakil daripada NGO Muslim Malaysia dengan sumbangan daripada wakil NGO Muslim Malaysia ini dapat membantu sedikit sebanyak kepada penduduk kampung di Kampung La ni. Ya, terima kasih. Lo ni ada nak sekolah lagi? Ada Dua lagi. Maknanya lah ni kat hati lah, jadi mak jadi juga ayah lah. Oh ya. Tolong kecil mana ya? Lain ada belakang lah. Macam Daun Tinggi. Daun Tinggi ada? Sarah. Ibu Kalimia. Maknanya adik-beradik lah, tiga beradik. Tinggal kecil manis tak mari lagi. Tak ada lagi. Leluh kadang-kadang. Leluh tu bakal ayah dah. Dah 5 tahun lama kobat. Kalau Daun Tinggi tu dah 11 tahun, 12 tahun. Daun Tinggi. Dia punya apa? Ibu Kalimia tu kan, dia jadi tak lekat ubak dalam itu. Daun Tinggi. Dia tak boleh nak berhenti lah ubaknya, kena makan seumur. Ubat tu memang kena pergi ambil semua. Mana perintah detik tu? Lu pakai berapa kali? Sebulan sekali ke ataupun dibagi tarikh? 3 bulan sekali tak ambil ubat tu tiap-tiap bulan lah. Itulah, insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan. Lepas tu diberi kekuatan lah pada kak. Ada lagi 2 orang sekolah. Jadi saya mewakili Museum Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua penyumbang-penyumbang di luar sana yang mana telah menyumbang kepada kami dan percayai kami dalam membantu golongan-golongan yang memerlukan di luar sana. Jadi teruskanlah menyumbang kerana sumbangan anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya di dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60, hal jazal ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian sahaja daripada saya, Khairul Hafizi bin Zawawi daripada Museum Malaysia. Assalamualaikum dan terima kasih.